Saya nak maklumkan tuan-tuan dan puan-puan, amalan yang diajar oleh ulama untuk Jumaat terakhir kita esok. Sesiapa yang mengamalkan amalan ini, dikatakan oleh ulama, Allah datangkan kepada dia rezeki di sepanjang tahun ini tuan-tuan dan puan-puan, dan benda ini diamalkan ulama yang hebat, bukan biasa-biasa, bukan ustaz-ustaz biasa tuan-tuan dan puan-puan. Ini bukan Malaysia punya amalan, bukan, tapi dunia tuan-tuan dan puan-puan, iaitu bacaan zikir sebanyak 35 kali ketika mana khatib sedang membaca khutbah di Jumaat terakhir Rejab dengan zikir Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Sekali lagi, Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah sebanyak 35 kali. Jadi kalau orang perempuan tengok sikit, tengok live masjid tu sedang baca khutbah dan sebagainya. Khutbah ni bukan 5 minit tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang 15 minit, kadang-kadang 20 minit, takkanlah kita tak perasan benda tersebut. Zikir Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Moga Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan kepada kita rezeki tuan-tuan di sepanjang tahun ini.